Infanteri merujuk kepada pasukan tentera yang berjalan kaki. Pasukan ini merupakan pasukan fundamental tentera darat di mana dari sini ia berkembang membentuk pasukan-pasukan lain dalam tentera darat. Peranan infanteri adalah untuk mencari dan merapati musuh, membunuh atau memusnahkannya, menawan dan menakluk kawasan serta menangkis serangan musuh pada siang hari atau malam tidak kira musim, cuaca maupun bentuk muka bumi. Terdapat beberapa jenis infanteri yang diketahui seperti infanteri standard, infanteri bermotor, infanteri mekanis, infanteri berperisai dan infanteri para. Kesemua jenis infanteri ini mempunyai kepakaran tersendiri. Infanteri standard mempunyai kekuatan anggota dari 30 ke 40 orang dalam satu platoon, dilengkapi dengan senjata tempur seperti M4A1, LMG, GPMG, mortar, RPG dan grenade launcher. Infanteri motoris atau infanteri bermotor adalah infanteri yang diangkut oleh trak atau lain-lain kenderaan motor yang tiada pelindungan. Infanteri motoris adalah langkah pertama ke arah penjenteraan sesebuah tentera darat. Trak atau jeep diubah suai untuk kegunaan tentera mengangkut infanteri standard, menunda meriam dan membawa peralatan dan bekalan. Ini akan meningkatkan mobiliti strategik unit-unit infanteri yang mana jika tidak bergantung pada berjalan kaki atau kereta api. Motorisasi tidak menyediakan kelebihan taktikal langsung dalam unit tempur kecil kerana trak dan jeep terdedah kepada tembakan artileri dan senjata kecil. Walau bagaimanapun, di dalam pertempuran yang lebih besar, infanteri motoris mempunyai kelebihan mobiliti yang membolehkan mereka berpindah ke sektor kritikal medan tempur dengan lebih cepat, membolehkan tindak balas lebih baik terhadap pergerakan musuh serta keupayaan untuk menetralkan pihak musuh. Kelemahan motorisasi ialah formasi tersebut memerlukan banyak kenderaan dan bekalan bahan api menjadi keutamaan. Infanteri mekanis atau infanteri berperisai adalah askar infanteri yang dilengkapi dengan pengangkut anggota berperisai APC atau kenderaan tempur infanteri IFV untuk pengangkutan dan peperangan. Infanteri mekanis berbeza daripada infanteri motoris kerana kenderaannya menyediakan satu tahap perlindungan daripada tembakan musuh, berlainan dengan kenderaan beroda yang berkulit lembut, trak atau jeep untuk infanteri motoris. Kebanyakan APC dan IFV adalah berunut penuh atau kenderaan pacuan semua roda 6x6 atau 8x8 untuk pergerakan di atas rupa bumi yang ekstrim. Kebanyakan jenis APC atau apa jua jenis IFV dipasang dengan senjata sokongan tembakan seperti mesin gun, meriam automatik dan peluru berpandu anti kereta kebal. APC dan IFV boleh mengangkut 6 ke 10 orang anggota tidak termasuk kru kenderaan. Infanteri para pula merupakan askar infanteri yang ditauliahkan sebagai askar payung terjun di mana mereka boleh digugurkan dari kapal terbang ke garisan belakang musuh untuk menggempur dan menawan kawasan-kawasan tertentu. Mereka ini adalah sebahagian dari pasukan elit tentera darat.